Assalamualaikum. Okey, hari ini hari Jumaat 16 hari bulan 1 2026. So, hari ini saya nak berborak tentang satu kes. So, sebelum itu anda dengar dulu video ni. Beliau buat ride macam biasa saja, right? So, insiden ni berlaku pada December 6, 2025. Beliau, first trip beliau, dia ada two location, pick up multiple destination lah. So, point A, go to point B, come back to point A. Macam tu contohnya. So, biasanya application ni, bila ada point yang middle point ni, dia kena tunggu 3 minit, right? So, dia macam biasa, dia pergi, and then the passenger, dia bagi tahu, saya nak hantar surat lawyer, sekejap. Okay, tinggal sekejap lah. So, dia macam biasa, casual duduk lah, relax je, tunggu dia pergi dalam. Then what happened? Passenger tu masuk dalam, dia buat sesuatu perkara kepada satu kediaman, right? So, yang boleh mengakibatkan kebakaran, correct? So, selepas tu, dalam CCTV capture passenger tu lari mengalir ke kereta, but dah sampai dekat dengan kereta, dia berjalan naik kereta, macam tak ada apa-apa berlaku. Casually dia datang, so dia tak ada suspect lah dengan passenger tu. Dan kita tahu dekat syarikat aplikasi Grab ni, kita ada quiet ride, di mana kita tak boleh banyak bercakap dengan passenger. Kita tidak tahu naluri passenger macam mana semua, sebab we have to maintain as our driver saja. And then open the drop off point, passenger lari tak bayar. So after that, the driver call Grab and inform passenger lari. And beliau mendapat pampasan penuh untuk fare tersebut, dibayar. Tak ada masalah. So, dia basically macam tak ada apa-apa, dia back to his life. Normal life. Dia driving. Tiba-tiba, Januari 2020, 6 of January lah, ada 3 pegawai polis datang ke rumah dia. And then, they said, whose car is this? Tanya dekat isteri dengan anak dia. Dia cakap, my father sleeping. Okay, call him. He know everything. Tak ada intro apa, terus you know everything, they push all the way. And then masa Encik Kanda dia bangun apa, dia tak pakai baju lah, and then he just casually come. Then what, the wife sudah buka gate lah, dia sudah masuk dalam, tanya, you kena datang ke balai, you tahulah apa you buat. Macam ni lah cara cakapan dia semua. Terus bawa kepada balai polis. Pada hari tu disiasat, mereka sudah tahu passenger punya booking ID wujud, sah, dan sudah communicate dengan syarikat Grab. Grab cakap memang itu passenger detail ada. So dekat sini kita sudah tahu passenger memang wujud, bukan offline booking ke apa, is on apps booking. But still on that day, dia kena tukar baju oranye, duduk dalam lockup. And they are waiting for Grab punya email semata-mata untuk tahan dia. Grab boleh email bila-bila, tapi sekarang kita sudah ada data menunjukkan dia mengambil penumpang tu melalui aplikasi. Kenapa nak tahan dia? Dia sudah bagi cooperation. And then he just was arrested like that. Satu penangkapan bagi rakan pemandu. Iaitu pada hari ini dibukti bahawa dia telah ditangkap dan tidak dimaklumkan berkenaan dengan kes apa. Dan saya juga tidak tahu berkenaan dengan kes apa sebenarnya. Dan ianya adalah menyalahi kepada undang-undang, dan jika kita ditangkap oleh pihak polis, kita perlu diberitahu kenapa kita telah ditangkap, tujuan penangkapan, dan juga semasa saya telah dimaklumkan bahawa pihak polis sudah hadir ke rumah dia dan telah membuat penangkapan. Semasa penangkapan, ia adalah satu SOP di mana mereka perlu tunjuk satu kad polis kepada mereka sebelum mereka membuat penahanan, dan maupun mereka perlu memberitahu apa yang penjelasan kepada dia kenapa mereka perlu membuat satu penangkapan. Sehingga hari ini dia tidak tahu kenapa dia telah ditangkap. Dan this is not fair lah, because based on mengikut Perlembagaan Persekutuan artikel 5, dia telah menyatakan kebebasan seseorang untuk dia berada di Malaysia, di mana jika kita telah ditangkap, kita perlu diberitahu kenapa tujuan kita ditangkap. Sehingga hari ini tidak diberitahu. Ianya adalah satu penahanan lah. I can say penahanan yang salah. Dan dia juga telah direman selama 4 days 3 night. Di mana dia telah berada di lockup reman selama 3 malam. Dan saya telah bertanya kepada dia apa yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku 3 malam tersebut. Dan saya telah diberitahu, telah disiasat semua. Dan okay, so far sekarang kita ada di era ekonomi dan digital, di mana selepas dia telah ditangkap, semua rekod boleh diperolehi daripada pihak Grab. Pihak Grab boleh memberikan satu maklum balas yang dengan begitu pantas, within one fingertip they can give it. But selepas telah diberikan oleh pihak Grab penjelasan bahawa dia bukanlah seseorang yang terlibat dalam kegiatan tu, dan dia just pick up and drop off ke tempat kejadian dengan membawa satu penumpang. Penumpang tu pun, okay, let's say as a logic lah, saya pemandu Grab, saya tidak boleh toleh belakang, saya tak boleh check dia dari mana. I cannot check what is the background of the passenger. Saya tak boleh check. Ataupun kita tak ada dekat app, dia ada criminal record ke, semua kita tak boleh check. So dia just bawa penumpang dan turunkan ke tempat destinasi yang dia tuju. So we cannot like check what is the background, dia perompak ke, progol ke, kita tak boleh check. So this is not fair. So dia telah menjalankan tugas dia dan juga telah memberikan penjelasan kepada pihak polis berkenaan dengan isu ni. Namun
dia juga telah ditambah remand sebagainya untuk siasatan lanjut. Dan saya percaya siasatan tersebut boleh dilakukan tanpa membuat satu remand yang begitu panjang. Boleh dijalankan pada satu hari saja. Boleh dapat semua maklumat dan kita boleh dapat semua maklumat daripada pihak Grab. So kita harap ada satu penyelarasan bagi SOP dan saya juga telah dimaklumkan pihak TPAD juga akan menyusulkan dengan MOT lah berkenaan dengan satu SOP penyelarasan bagi kes-kes macam ni. Untuk pihak-pihak macam e-hailing lah, Grab dan sebagainya, tolong wujudkan satu biro bantuan government 24 jam lah kepada pemandu-pemandu seperti ini. Kerana jika ada peguam yang mewakilinya, program telah mewakili, peguam BJK telah mewakilinya, tapi jika ada peguam untuk menasihati beliau, untuk menasihati dia pada masa penangkapan semua, dia tahu dia punya hak dan dia boleh kurangkan dia punya jabing jugalah. So saya harap pihak-pihak e-hailing mewujudkan satu biro bantuan government khasnya kepada pemandu untuk mereka dapatkan nasihat undang-undang pada bila-bila masa. Jika perlu, kita akan memfailkan kes saman sivil terhadap pihak-pihak yang terlibat. So anda dah dengar okey. Video ini didedahkan oleh TPAD So yang saya kenal tu Encik Naden lah. So TPAD dia lah selalu yang bersuara lah tentang e-hailing, tentang taksi apa semua lah. So tentang kes ni, seorang pemandu Grab ditahan kerana disangka dia lah yang membuat jenayah lah. So sebagai pemandu Grab itulah kami yang kena. Sebab dalam kes ni okey, mana yang tak tahu, kita ada pick up dan drop off, dan ada juga yang pick up, drop off, lepas tu nanti hantar balik ke nada lokasi lah. So seperti yang Cik Naden cakap, dia ambil kat A, mungkin hantar kat B, lepas tu patah balik ke A. Ada yang A ambil kat A, hantar kat B, hantar kat C. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. So penumpang ni lari tak bayar. Lepas tu dia buat hal lagi, dia pergi bakar pula, tak tahulah tu premis ke, rumah orang ke, kedai ke apa, tak tahu apa kes. So tak pasal-pasal pemandu e-hailing yang kena. Kami hantar je, saya selalu buat macam tu. Saya pick up, hantar kat rumah, pergi ke sekolah, orang tu hantar anak sekolah, lepas tu patah balik kat rumah. Tapi yang ni ambil dia, lepas tu dia pergi membakar rumah orang, lepas tu kita hantar kat tempat lain, lepas tu lari tak bayar. Nasib baik tu, dia tak tahulah tu orang yang order tu, apps tu, pemandu penumpang tu atau disuruh orang lain pula. Penjenayah ni selalu gitulah, dia pandai. Dia tak tinggalkan jejak. Kita yang terjejak. Benda tu mengaitkan kita pula. Tapi itulah kepada penjenayah semua, janganlah libatkan kami. Kami mencari rezeki. So macam brother ni 2-3 hari kena tangkap, mungkin dah pendapatan dah ni dah. Silap-silap kena pause dengan Grab pula dah. Lepas tu ada dah ada record lah, kononnya ditahan ataupun direman apa saya tak tahulah. Kena tangkap tu maknanya adalah ada register lah nama anda tu dekat balai. Tak kisah apa kes janji dah register tu, kira dah tak pasal-pasal. Itulah kami juga yang kena. Kami bukan tahu, contohlah kata orang tu merompak. Lepas tu dia pergi satu tempat, dia pakai baju biasa, dia order Grab. Kita pun ambil dia, bukan kita tahu punya dia boleh merompak. Tapi detect kamera CCTV, suspek naik kenderaan ni. Bila cek kenderaan ni kenderaan e-hailing. Kami juga yang kena. Padahal dah deal lah dengan Grab kadang-kadang kan. Memang ada orang lain yang melakukan jenayah tu. Tapi pemandu Grab juga yang ke dalam. Walaupun orang kata tidak sabit kesalahan ke apa ke, memanglah kena ni, tapi 2-3 hari tu merana jugalah, benda yang tak ada kena dengan kita kan. So kepada penjenayah janganlah libatkan kami. Pergilah curi kereta orang ke apa, lepas tu pergilah buat sendiri. Janganlah melibatkan kami. Tak pasal-pasal kami yang kena. Okeylah, itu saja nak info. Assalamualaikum.